Aufar. Dan siapkan kerja Ustaz Arif hari ni last tau. Betul, hari ni due date je. Tapi aku belum siap lagi tugasan dia. Tapi jangan risau, aku ada sama dia. Dah cara tu. Macam mana boleh buat lah? Alah, tak apa, jangan risau lah. Aku ada buat cara aku. Apa itu tu? Mana? Tu dekat tangan. Macam betul lah. Dia buat apa? Jom. Sepertinya aku dipaksa untuk mati. Assalamualaikum Ustaz. Wafah, waalaikumsalam. Ya, ada apa Wafah nak jumpa saya? Ustaz, tanya tak? Tugas yang Ustaz bagi hari tu, poster secara individu tu. Poster secara individu ya? Oh ya, ada apa masalah ke dengan poster yang saya suruh buat tu? Poster tu tak ada masalah Ustaz. Tapi saya belum siap. Tapi saya ada cara yang mudah untuk siapkan. Cara yang baik. Awak sedar awak buatnya apa? Yang tu Ini cara terbaik awak guna ke? Ustaz ambil ke Ustaz ni cara yang saya ada ni. Awak semestinya ambil integriti dan dirasuah kan? Betul. Ini mencerminkan integriti ke saya tanya sekarang awak sekarang? Yang ni je cara saya ada Ustaz ambil lah. Bantu saya untuk kira subjek ni. Awak sendiri ambil kos integriti dan anti rasuah, betul? Perbuatan awak ni langsung tak mencerminkan integriti. Ambil dah ni. Ustaz ada anak bini kat rumah, gaji Ustaz dapat tu cukup ke nak tanggung? Ustaz buka dulu, Ustaz belum tahu lagi ada berapa ni. Macam ni lah Wafah. Saya dah tak nak fikir banyak, awak keluar sekarang daripada bilik saya. Kalau Ustaz setuju, saya faham Ustaz terima benda ni. Kalau Ustaz tak setuju, Ustaz pulangkan dekat saya. Tapi Ustaz kena ingat isi dalam ni banyak lebih daripada yang cukup. Ustaz kena ingat ada anak bini Ustaz. Assalamualaikum. Sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi macam yang Ustaz kata minggu lepas, hari ini Ustaz nak umumkan markah kamu semua lah dengan tugasan yang Ustaz beri. Okey, yang pertama Sinai 60 markah. Irfan Yusof 65 markah. Hasanah 67 markah. Aufa 100 markah. Macam tak puas dia. Kan apa? Dia kenapa seorang dapat full mark kan? Merah tu lah. Aku tak tahu. Kita pun tak tahu pasal itu orang boleh dapat full mark. Kan? Pandai pun dapat apa tak tahu lah. Ingat tak? Kan hari tu kita keluar nampak Alfa kedua Ustaz kan? Dia pun. Ni buat apa ni? Alfa, Ya, kita nak dapat markah 100 tu. ingat tak pertimbangan hari tu? Oh, yang ada cara tu lah. Ada. Macam mana? Adalah aku ulok-ulok sikit dekat Ustaz hari tu. Ni boleh ke buat macam tu? Boleh lah, aku buat boleh takkan orang lain tak boleh. Boleh sampai banyak makan lah. Boleh. Tak boleh lah rahsia ramah macam ni. Ada satu yang tak kenal dengan Alfa ni. Dia tu dia tak pandai kan apa dalam siapa dia dapat banyak lah. Sebenarnya kan hari tu dia ada buat aku.
Kita nampak tadi ni. Tapi tak tahu ada bagi aku sampai banyak Saya boleh biar macam ni. Dapat macam ni. Sekarang ni awak lah. Tak apalah, tak mau nak tanggung apa, kami hidup kat report kan. Report kat dekat. Tak boleh. Kan kita masuk secara terus, secara berhormat. Tak boleh tanya kita kalau dia bilang apa kita boleh tak? Tak boleh, kita kena report. Ustaz Zaman dia kan? Okey. Kita pergi report kan? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf dengan ibu. Kami ada berikan report. Terima kasih. ada apa kamu nak report saya ni? Kamu nak report pasal apa? Dia macam ni Ustazah, kami nak laporkan mengenai penyalahgunaan kuasa oleh Ustaz dan juga rasuah yang dilakukan oleh sahabat kami, kawan-kawan kami. Ustazah cuba bayangkan, kawan-kawan kami ni dia nak urusan assignment, urusan ni dipermudahkan. Dia pergi jumpa Ustaz tu dan dia lakukan rasuah dan Ustaz tu terima pula rasuah yang student tu tawar. Itu yang tak adil tu. Kami student masuk cara berhormat, masuk secara telus, tapi macam mana dia boleh mendapat keistimewaan yang kami tak dapat? Itu yang kami nak laporkan dekat Ustazah tu, kami jumpa ni. Okey, terima kasih bagi beritahu. Nanti saya akan siasat dan ambil tindakan ya. Itu lagi, nanti kalau ada apa-apa lagi kamu beritahu saya. Ya tuan, Assalamualaikum. Saya juga. Orang yang pernah tuan student yang awak ada terima rasuah, betul ke? Saya terima rasuah. Rasa ada bukti ke saya terima rasuah? Tak, saya tanya je, kenapa awak nak marah? Dah saya kata saya tak makan rasuah. Zaza nak kata apa? Zaza ada bukti. Kat Malaysia ni Zaza, kita kena ada bukti Zaza. Tak apa, awak tunggu saya panggil bukti. Panggil lah bukti. Cabut. Ya, ada apa Ustazah? Irfan, awak tolong ceritakan balik kat saya apa yang awak cakap hari tu. Apa yang saya cerita kat Ustazah hari itu iaitu mengenai salah laku daripada pihak Ustaz Arif dan juga salah seorang sahabat kami iaitu Aufa, bahawa dia telah memberi rasuah kepada Ustaz Arif untuk meluluskan untuk dapat markah penuh. Kami kenal Ustaz Arif ni, dia takkan bagi markah penuh, dia kena ikut markah. Paling tidak korang pun 27-28. Tapi tiba-tiba Aufa ni dapat tuai 30. Dan benda tu menguatkan sangkaan kami apabila ada sahabat karib Aufa tu sendiri yang cerita kepada kami mengatakan bahawa dia melakukan hulung, erti kata memberi rasuah kepada Ustaz untuk dapatkan apa yang didapat dari Ustaz. Kamu macam mana sekarang ni, Arif? Jadi betul lah apa yang awak buat kan? Jadi tunggu surat amalan daripada pihak saya. Awak tahu tak apa kesalahan memberi rasuah?
sekarang ni apa yang awak tu salah dan saya terpaksa ambil tindakan tegas. Sekarang ni awak telah dibuang serta-merta dari kolej ini. Hasanah, rasuah ni satu perbuatan yang sangat tak elok. Markah kita boleh cari, kita boleh belajar sana, boleh belajar sini, kita boleh cari. Tapi apabila kita menuntut ilmu dalam keadaan kita tak ada integriti, benda itu akan buatkan ilmu kita sangat tak berkat. Betul, saya setuju apa yang awak katakan. Irfan, ingat ni, marwah boleh marwah pula. Ni tak melambang apa yang awak belajar. Sekali. Okey kan? Nampak dalam kaki tu? Masyaallah. Dia ada apa tu? Perbuatan awak ni